Bang, bangun. Bangun. Apa man? Aku tengah nak tidur, kau sibuk lagi tu ini. Bangunlah. Okey man. Selamat sejahtera, Assalamualaikum semua kawan-kawan. Kembali lagi kita ke channel XTMT Project untuk sambung kita punya kisah seterusnya daripada Bilik Reman. Master! Here we complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay, we good. Macam korang ada baik tak? Okey. Sambungan tapi sebelum tu aku nak beritahu channel ni ditajuk oleh Putra Nissan Kelang, your car loan expert. Jadi kalau korang nak beli kereta, nak tanya pasal kereta, nak konsult tentang apa sekalipun pasal loan kereta, korang boleh Google and contact my big brother supporter Putra Nissan Kelang. Baik, kita sambung. Bila dah masuk bilik, dah lepas siang, terima kasih, menujulah ke bilik. Jadi orang-orang yang dah berkali-kali reman ni, diorang ni dah tahulah dalam perut pun dah ada isi. Dah telan dah tadi, tinggal tunggu besok pagi je barang turun. Jadi dah deal dengan budak kawasan yang dia kenal. Jadi orang-orang yang lain-lain ni random, tak tahu nak pergi campak ke mana bilik, orang dalam bilik tu kau punya roommate macam mana. Walaupun first time sampai dekat kuarantin mana-mana penjara pun, aku tak suka nak katakan kumuh macam binatang, tak adalah sampai macam tu. Tapi bila dipasung dan dikurung ni, memanglah suasana kau terkurung tu tak samalah dengan bilik kat rumah kau. Jadi bagi aku pula, ia memberikan kesedaran tempat yang kumuh dan hina inilah banyak memberikan kau semangat dalaman kalau betul-betul kau mencari keinsafan. Tapi kalau kau setakat memikirkan apalah ini, menyalahkan sana sini, kau takkan jumpa apa yang aku cakap. Jadi bila dah masuk ke dalam bilik, biasa sampai dah petang lah kan. Dah petang, jadi orang yang kenal, yang ada geng, yang ada semua ni dah set bilik masing-masing. Jadi masuk je bilik, salam dengan kawan. Nan, alamak, kau tadi bukan bebas ke? Alah, ini. Jadi layanan untuk kau sampai dengan kawan-kawan kau. Even kalau dalam bilik tu kau pun belum kenal lagi orang, kau pun tuju ke mana tempat. Jadi masuk-masuk ada Bangla seorang, Myanmar seorang dalam bilik. Terus kau jadi lead dia orang. Kau masuk sebab kau dah tahu step. Masuk-masuk je, ni bye, bangun. No, Myanmar, bangun. Lambat bangun sikit je, pek sebiji. Sebab kalau tak buat macam itu, dia orang ni tak bergerak. Lagi satu jail. Memang nampak ganas, kejam kan. Jadi kau kena kondak orang. Jadi mentaliti orang yang kondak dalam tu pun ciput macam mentaliti dia kat luar lah. Bangun. Ni kasih bersih dulu. Ambil air, genje kat lantai, and basahkan towel, gosok semua. Jadi budak Myanmar yang dengan Bangla yang ada ni, dia orang kena buat lah. Cepat, bikin cepat ni. Dah siap semua bikin. Dah siap. Belum master petang lagi. Budak kawasan member dia yang kenal dia tadi dah datang depan bilik. Ni, abuk sebalut. Terus bagi abuk je sebalut. Sepak pinjam ni, sepak. Sepak tak boleh lah, bagi kau pinjam. Bara boleh. Kau balik cepat-cepat lah. Dia bilik pun baru tengah sebab ada isi dalam perut kan. Nanti besok dah berak keluar, orang pun tunggulah kau punya barang. Jadi orang
Payung langkah dulu. Semua dah sampai pun budak-budak Myanmar dengan Bangla baru kemas. Ni duduk baik. Ambil abuk sebalut, terus buka ci. Serut. Ci. Terus balut. Walaupun tak adalah buku novel mula-mula ni, budak kawasan bagilah ci terus kan. Terus balut. Kebetulan pula Bangla ni pun isap rokok juga. Orang dah bagi bara, cepat. Bagi bara, baik, kau depan pintu sana. Tengok air. Air mesti nak jaga air lah. Jadi budak Bangla ni pun berdiri lah kat sana, kat tepi pintu gini konon. Tengok, duduk diri sana. Sambil-sambil tengok kau pun cepat-cepat. 2-3 hau. 2 hau je bang, baik. Bagi Bangla ni pula isap. 2 hau, habis. Itu je. Bukannya dapat rokok sekotak, letak, duduk, goyang kaki. Orang datang payung sebab dia ada isi dalam perut. Dia ada telan barrel, dia ada bawa kapsul masa depan. Jadi kapsul masa depan dia bila dia berak keluar besok, bagi balik. Cuma sebab dah berkali-kali, dah tahu dah step, dah tahu dah sekejap lagi master, dah tahu dah makan pukul berapa, dah tahu dah malam ni cuma berbekalkan air sekolah saja. Tapi mental dia dah terbiasa. Dia dah terbiasa dengan ini tempat. Dia dah berkali-kali sampai di sini. Jadi cara penanganan dia, cara urusan dia kat dalam sini, dia dapat kontrol dan dia dapat adapt. Jadi bukan dia kata dia seronok. Even aku sendirilah bukan seronok. Siapa seronok masuk jail kan? Tapi engkau dah tahu macam mana. Kalau bila kau tengok orang lain yang dalam sebilik engkau pun, orang yang contohlah kau baru masuk hari ni, tapi kau dah berkali-kali. Dia ni baru sampai 3 hari lepas duduk bilik ni. Bilik dia pula orang baru 2 orang. Bila kau sampai, bila kau tengok dia dah termenung lain macam je, kau approach lah dia. Man, kau kes apa ni? Bunuh kan? Kau tak payah fikir pasal luar. Kau pun dah kena tangkap dah. Kalau lagi kau fikir pasal luar, lagi kau masuk air. Tak payah fikir dulu, tak payah fikir. Orang baru 3 hari kan, cakap senang lah, jangan fikir. Dia ni lagi fikir je. Macam dia tengok pun risau lah. Sebab kau fikir-fikir pun kau nak boleh buat apa? Kau tak boleh buat apa saja. Kau kena tunggu dekat mahkamah tinggi, kau kena tunggu bicara kes, kau kena tunggu keluarga kau pasang lawyer. Kalau tak ada, kau fikir pun tak guna. Motivate orang. Dah. Bunyi loceng lah. Master. Ni je lah loceng master. At least orang yang tengah sugul ni bila masuk orang lain yang ada macam-macam karakter lah. Ada juga bagus dia. Bukannya semua pun negatif. Bukan. Ada pun yang membantu sesama tim kat dalam. Sesama orang salah lah. Bukan maksud aku tim tu macam mana. Bila tengok dia ni pun tengah tengah drop habis, baru 3 hari sampai, kena pula kes bunuh 302. Jadi banyak lagi cerita yang nak ditanyakan lah. Jadi bila ada bunyi loceng master, dah dia yang arahkan supaya duduk siap-siap untuk master. Nanti kau tak pakai baju master ke, kau asyik sugul macam ni, tak pasal-pasal kau nanti kena jalan nitik, kena masuk asingan. Jadi duduklah sementara tunggu master. Gayung tak ada letak tengah-tengah ni, simpan lah. Dan dah duduk. Sampai je tuan lalu, dia kat belakang. Selamat sejahtera tuan. Master 3 orang tuan. Tuan pun dah jalan, tak sempat cakap terima kasih. Dah terus dia gerak. Dia makan masa, kadang-kadang master sejam. Kadang-kadang tengok pada kapasiti penjara. Kalau ada 5,000 orang, master pun sejam setengah, 2 jam. Sebab tim akan pecah-pecah, tim pegawai ni pecah-pecah, kontrol berapa-berapa, kira berapa, kumpul jumlah master berapa, tak boleh seorang pun lebih, tak boleh seorang pun kurang. Pernah berlaku banyak kali. Bila kita tanya cikgu pula, kenapa tak master tak korek ni? Master lebih shoot seorang. Lebih pun tak boleh. Katalah master semua dalam penjara ni, setelah yang keluar pergi mahkamah bicara dengan orang baru yang baru masuk, dengan master yang dah kekal ada 2,150 orang. Tiba-tiba petang ni kira master tutup master body petang, ada 2,501 orang. Mana datang ni lagi seorang malam orang sesat? Oh, leceh man. 3 jam kau nak duduk macam ni tunggu, mengeluh kan. Panas macam-macam sampai dekat maghrib baru settle master perdana petang. Jadi macam itulah. So bila dah selesai master perdana petang, abang pun
isi dalam perut belum turun. Tadi sebalut dah dapat isap. Seorang dua hal yang sugul-sugul ni pun sampai batuk-batuk. Dia tak tahu ini habuk keluar dalam perut punya. Kau tak payah cakap lah ini habuk bau tai ke apa ke. Ramai orang isap aja. Kalau dah kaki rokok isap aje lah. Tapi aku yang paling isap tu aku tak ada masalah. Dia bila sedut 2-3 lai masuk dalam mulut. Dah lah bau macam pinang jeruk masuk dalam mulut tu. Hisap juga. Hisap juga. Tak payah cakap lah kalau kau kaki rokok bebasan. Habuk tu dah. Ambil dalam pada tong nangis ni keluar terendam air. Jemur dulu syuk. Jemur bagi kering dah. Bau macam pinang jeruk lah. Hisap juga. Jadi tak payah mengecam lah. Tempat susah, tempat sempit, orang pun akan membuat macam-macam tindakan yang di luar batas kemampuan manusia. Cuma kita masih lagi dalam episod berkali-kali reman. So aku tak nak jump ke episod lain. Korang tunggu saja. Stay tune untuk aku bawa korang menjelajah ke episod berkaitan penjara. Mudah-mudahan semua pun dapat manfaat lah. Kita tahu pesan negatif, tapi kita tahu negatif tu macam mana. Betul. Ni kita cuma tahu negatif tapi tak tahu seberapa benarnya kenegatifan itu. Jadi aku menjelaskan, membincangkan. Mudah-mudahan korang fahamlah tentang sistem pemenjaraan ini, macam mana kawalan, macam mana reaksi orang, macam mana perangai mangkuk-mangkuk yang ada. Aduh, kadang-kadang rasa macam aku ni duduk dalam zoo ke dalam jail manusia, macam monyet semua. Stres. Tapi itulah nampak macam mana. Jadi bila master pun dah correct, takkan nak duduk baring mengelamun je, nanti kau otak terus sampai depan rumah kau. Duduklah. Ni Man, duduk. Cerita. Yang kau ni nampak sugul sangat ni, cerita. Cerita. Tak apa, relax. Aku baru bebas. Sebelum ni pun aku masuk jail pun jumpa orang yang macam kau ni banyak kali dah. Cuba cerita. Dia pun, tapi ada kebaikan juga bila dia tak biar orang ni mengelamun banyak-banyak dengan air mata, air hidung dia. At least dapat soberkan dia ni lah sekejap. Dapat soberkan dia lah, tenangkan dia dulu. Walaupun ada orang yang terlibat dengan kes bunuh tapi rokok pun tak isap apa, macam-macam. Jadi mental state dia orang beberapa hari mula-mula sampai tu macam-macam. Ada yang sampai bagi tahu aku yang dia nak take their own life. Nak gini. Kita tolong soberkan lah. Kau jangan sampai macam ni. Sabarlah dulu. Memang sebab dia kejutan budaya. Bila sampai kat dalam penjara dengan tempat yang kumuh dan tempat yang gini, tidur pun kat lantai, hanya berbantalkan blanket je, hanya berbekalkan air satu koleh je untuk satu malam. Habis air tu, habislah. Jadi dia punya stres tu tahap level lah. Jadi kita menenteramkan dia lah. Sementara tu kita pun nak hidup senang. Kalau tak boleh tenteram juga, kau punya pasal lah. Jangan terjerit-jerit dalam bilik aku, sudah lah. Lebih kurang macam tu lah. So bila dah bagi tahu dia gini-gini, duduk mendengar cerita, jadi diorang ni pun sedikit rasa nyaman dan tenang lah. Bukan kata sedap duduk dalam ni. Bila dah cerita prosedur dia macam ni, bila kau mula-mula kena tangkap, kau tadi duduk dekat SB kan 14 harian, dia tahulah duduk kat SB 14 harian, dah selesai statement apa semua tu, kau sampai reman bila? 3 hari lepas duduk kuarantin, lagi seminggu naik blok lah. Naik blok kat sana tenang sikit, kat sana pintu blok kadang tak selak, boleh jalan-jalan. Ramai lagi orang yang senasib macam kau, jadi buat bertenang dulu. Kalau boleh start sembahyang lah. Ada yang baik-baik juga suruh sembahyang sebab nampak mental state dah down sangat, dah memang jam sangat. Jadi kita nasihatkan dia suruh sembahyang. Dan ada yang macam-macam lah manusia ni. Cuma kita sesama manusia, sesama yang sampai tempat macam ni, kita mencuba mententeramkan lah kawan-kawan kita yang lain, mencuba tenteramkan. Dan Alhamdulillah ada segelintirnya bila dengar daripada orang yang dah berkali-kali masuk. Dia duduk 3 hari sebelum ni dengan Myanmar, dengan Bangla je, dengan budak 12 je yang baru pertama kali masuk penjara. Jadi tak tahu nak uruskan dia. Jadi kita yang masuk yang dah berkali-kali ni pun adalah kebaikan kat situ. Kau relax je. Nanti mahkamah tinggi akan macam ni. Kau masih ada peluang lagi. Masa kejadian tu berapa orang? 3 orang kan. Kawan kau cashmate lagi seorang tu belum dapat tangkap kan. Mungkin dia yang jatuh hukum bunuh kau. Macam lawyer padahal sama-sama duduk di ruang sempit ni. Tapi begitulah kawan-kawan,
Ada yang mengambil kesempatan dengan menggunakan orang lain. Ada berbeza-beza lah. Kalau tahap edukasi, tahap pemikiran, tahap ketagihan orang, macam mana, macam itulah yang kau akan dapat. Tapi apa pun, kalaulah benda ni terjadi pada diri kau, terjadi pada kaum keluarga kau, adik-beradik kau, nasihat aku, bila kau pergi jumpa, just bagi tahu diorang supaya tenangkan diri, adaptkan dengan suasana yang kau akan duduk berdepan dengan orang yang macam-macam, roommate kau, ada yang gini, ada yang gini. Just stay away from trouble, jangan ikut diorang ambil hal, jangan sibuk nak melawan apa benda supaya tak menjadi pergaduhan. Jadi bertenang-tenanglah saja sementara keluarga di luar sana dapat menguruskan dia keluar. Dan orang-orang yang lama yang masuk jail berkali-kali ni pun bukan 100%-nya semua pun jahat. Semua pun kadang-kadang kesian tengok orang baru. Dan ada juga yang menganjil macam ni. Dah nak masuk jail, orang masuk jail, kau pun nak masuk jail. Nangis-nangis nak masuk jail, masuk pula serabai toge. Ada yang macam-macam lah manusia kan. Jadi apa-apa pun, semoga episod yang singkat ini dapat memberi penerangan serba sedikit tentang orang yang dah berkali-kali reman. Jadi bukan diorang ni tak serik, bukan diorang ni tak suka, diorang suka, bukan diorang ni tak rasa susah, diorang rasa susah. Tapi bila keinginan dalam hati tu keterjerumusan ke dalam dunia gelap tu masih berlaku, jadi menjadilah penjara ni rumah yang kedua. Dah ready bila-bila dah, sebelah kaki dalam, sebelah kaki luar. Dan mudah-mudahan dengan channel ni, dengan perkongsian aku ni, memberikan kawan-kawan kita yang dah berkali-kali masuk penjara ni satu semangat untuk meninggalkan dunia kejahatan, dunia dadah. Dan diorang pun manusia. Dan kita sama-sama mendoakan korang. Baik kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe XTMT Project. Ada rezeki, kita jumpa lagi untuk next seterusnya. Jadi korang tinggalkan komen apa yang korang nak tengok, apa yang korang nak dengar. Jumpa lagi. Bye. Yeah.